Okey, ini yang terbaru lah. Memang ramai dah buat 360. So yang terbaru dari kita cuba upgrade lagi sistem tu. Tengok sini. Ni yang asal tak ada button 360, kita tambah. Ini original part CRV RS, kita tambah untuk mudah lah. Kalau sebelum tu ada orang yang tekan-tekan double signal lah, susah kan. Sekarang kita bagi senang lagi, just buka pakai ni. Ok, nampak touch screen boleh. Kalau nak tutup pakai ni, tekan lama-lama pun boleh. Ok, tak ada masalah. Tekan, dia boleh tukar view juga. Nampak dia tukar view. Tukar view semua boleh. Lepas tu kalau masuk reverse pun still ada. Ini wide angle lah, kiri sampai kanan nampak. Tayar depan memang kita calibrate cun-cun punya. Masuk D, nampak tu. Tayar depan kiri kanan memang sama punya, kita calibrate. Petak semua cun. Ok, so ni kalau nak back tekan ni. Lane wash macam biasa lah, boleh guna. Tapi lane wash teruk sikit lah kualiti dia, bagi signal pun still boleh guna. Boleh pilih nak lane wash ataupun nak kiri kanan 360. So dia boleh setting lah. Ok, so kat sini semua boleh setting lah. Left turn, right turn, reverse gear, front view, semua boleh setting. Ok, yang pentingnya ini kita nak tekankan, dah tak perlu tekan double signal macam ni lagi. Kalau dulu kan macam ni kan, 2 kali kan. Kadang-kadang kalau orang tak biasa, dia susah nak tekan ni. So tak payah pening-pening, kita bagi ni terus original. Kalau tambah ni memang mahal sikit lah. Kita anggarkan mungkin dalam 500 macam tu lah. Ok, sekarang kita dalam keadaan drive. So sangat selesa, sangat convenient. Just tekan, dapat 360. Tekan lama-lama, tutup. So nak drive pun senang lah. Tak kisah apa speed, korang boleh buka 360. Nampak, boleh buka. Okay, kita tengok kelebihan 360 yang dekat sini. Senang nak tekan. Kalau dia duduk sini, kita terus capai je pakai jari je. Kalau sini mungkin susah sikit, jauh. Kalau double signal, korang tak biasa, jadi orang belakang terkejut pula. So sini just tekan, dia terus nampak. Okay, lepas tu 360 ni memang senang nak masuk rumah ke sempit-sempit punya area. Senang. Tayar nampak tu, sini ada nampak pintu. Tayar pun nampak. So nampak lah takkan kena kan. Ok, dah masuk. Kalau takut, ambil mode ni. Nampak tu, tekan sekali lagi, ada gambar macam ni, 4 tayar. So korang nak lepas pintu ni, korang straight. Nampak tu, yakin je memang lepas. Ok, sekarang depan tak lepas. Tekan balik depan, kena belok. Oh bahaya, tak lepas. Ok, tengok tayar depan ni. Tu situ, korang belok. Ok, lepas. Ok, pergi. Nampak sini belakang ada tiang. Ataupun tengok tayar belakang. Ni tayar belakang, tayar belakang. Nampak tu tiang. Ok, lepas. Tengok balik tayar depan. Tu. So takkan langgar apa-apa barang, InsyaAllah. Ok, so itu saja. Kalau yang berminat nak buat 360, siap original button, nak buat blind spot, siap blue mirror, original punya blind spot, nak buat reverse auto tilt atau apa-apa saja aksesori berkaitan Honda lah. Ini CRV lah, kita pun ada buat Honda lain juga. Boleh roger kita lah. InsyaAllah kita buat apa yang customer nak, kita buat yang terbaik yang boleh bagilah. Ok, jumpa lagi. Assalamualaikum.